Dulu namanya Kola Semantan, jadi tumpuan utara selatan, timur dan barat jadi persinggahan. Ini Temerloh, hei nama panggilan. Jauh perjalanan bukan sekadar merentasi negeri, tetapi menghubungkan hati, mengeratkan ukhuwah dan menyatukan sebuah keluarga besar TNB. Alhamdulillah, sepanjang 17 hingga 19 Julai 2026, program Jelajah Temerloh Pelitawanis TNB Johor Bahru telah berlangsung dengan jayanya hasil jemputan daripada Kelab Kilat Temerloh dan Pelitawanis Temerloh. Program ini menghimpunkan warga Kelab Kilat Johor Bahru, Kelab Kilat Temerloh, Pelitawanis TNB Johor Bahru dan Pelitawanis TNB Temerloh dalam satu matlamat yang sama, memperkukuh silaturahim, menyemai semangat kesukanan serta mengeratkan hubungan kekeluargaan antara warga TNB. Pada waktu tengah hari, delegasi Kelab Kilat Johor Bahru diraikan dengan jamuan makan tengah hari di TNB Temerloh, menikmati hidangan kebanggaan negeri Pahang iaitu ikan patin masak tempoyak bersama pelbagai ulam-ulaman kampung dan juadah tradisional yang cukup menyelerakan. Ulam ni dia memang buah apa ni awak? Buah keladan. Buah keladan. Buah keladan eh? Mana satu ni? Ni buah keladan. Okey. Ha. Hanya ada kat Temerloh je. Ada kat Temerloh. Betul. Betul. Okey. Special. Ni sampai koyok. Dalam suasana penuh kemesraan itu, seluruh hadirin dikejutkan dengan majlis kejutan sambutan ulang tahun kelahiran Yang di-Pertua Kelab Kilat Johor Bahru, Tuan Haji Muhammad bin Saikun. Detik istimewa itu menjadi lebih bermakna kerana merupakan ulang tahun kelahiran terakhir beliau sebelum melangkah ke usia persaraan wajib. Sambutan yang diadakan oleh warga TNB Temerloh, Kelab Kilat Temerloh dan Pelitawanis TNB Temerloh itu diserikan dengan penyampaian kek hari lahir, nyanyian bacaan doa serta sesi bergambar sebagai tanda penghargaan atas jasa, kepimpinan dan sumbangan beliau sepanjang berkhidmat bersama TNB dan Kelab Kilat Johor Bahru. Sepanjang program berlangsung, pelbagai aktiviti telah dianjurkan. Gelanggang pickleball, pingpong dan bola tampar menjadi saksi semangat kesukanan yang tinggi. Setiap perlawanan bukan sekadar mencari kemenangan, tetapi menjadi ruang membina persefahaman, kerjasama dan persahabatan yang lebih erat. Program ini turut disemarakan dengan program sumbangan amal kepada komuniti setempat di Masjid Al-Azam, Kampung Sungai Kepong. Sebuah usaha yang mencerminkan nilai keprihatinan, semangat berkongsi rezeki dan tanggungjawab sosial terhadap masyarakat. Kelab Kilat Johor Bahru merangkamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Kelab Kilat Temerloh, Pelitawanis TNB Temerloh serta seluruh warga TNB Temerloh atas layanan yang begitu mesra, pengajuran yang tersusun dan ukhuwah yang terjalin sepanjang program ini. Semoga jalinan silaturahim yang telah dibina akan terus mekar, memperkukuhkan semangat satu keluarga TNB serta menjadi pemangkin kepada lebih banyak program kolaborasi pada masa hadapan. Kerana ukhuwah yang tulus tidak diukur sejauh mana perjalanan, tetapi sejauh mana hati saling mendekatkan. Kelab Kilat Johor Bahru, bangkit bersama, aktifkan tenaga, satukan jiwa.